Sedap. Tunggu, dan itu sahaja? Sudah habis? Oh, tidak. Kenapa? Apa yang berlaku? Oh, awak di sini? Aiskrim saya habis. Baik, jag kan siap. Ambil bira perbarang sliding with akidalang bat. Bagi disaris. Sekarang mari kita ambil pengering rambut dan cairkan coklat kita yang cantik dan lazat. Itu sahaja. Baiklah. Lihat kawan-kawan, apa yang saya ada. Kita celup ais ke dalam bekas. Sekarang, secara batkin antum saya dari sebelah yang lain. Tamak sedikit sirap dan tutup. Goncang untuk campurkan semuanya dengan baik. Betapa sejuknya bola ini. Lihat itu. Wah, itu sahaja. Ia sejuk. Tangkap, Liv. Oh ya, awak betul. Ia menyeronokkan. Hei, biar saya goncang juga ya. Tangkap ini. Oh, tidak! Coklat saya. Oh. Ups. Maafkan saya. Baiklah. Saya rasa itu okey. Ambil sahaja. Terima kasih, Quentin. Mari kita buka. Ini simulais ais krim ang paling lazat. Ais diwarnai varmint tidak sedih tandingan dalam pusingan ini. Sekarang gulung manisan kita menjadi gula-gula kapas yang cantik. Begitu sahaja. Sekarang saya potong. Dan lihat pencuci mulut ini. Wah! Hebat! Aduh, apa yang sedang berlaku? Begitu sahaja. Itu dia. Ayo. Sekarang saya akan ambil beberapa serbuk biskut Oreo. Biar saya ambil sedikit susu, isikan, ambil sebatang kayu dan masukkan. Dan sekarang kita bekukan dengan semburan beku. Oh, ya. Katanya aiskrim kita yang cantik. Sekarang kita celupkan dalam coklat dan tunggu ia mengeras. Biar saya letakkan aiskrim kita di atas pinggan dan saya sudah selesai. Hebat! Bagaimana dengan awak, Liv? Baiklah, saya ada alat istimewa di sini. Mula-mula saya akan letakkan sedikit ais. Kemudian saya akan letakkan penutup di atas dan hidupkan. Dengan cara ini, saya akan dapatkan ais hancur. Sedia. Sekarang saya boleh tambah sebanyak mana sirap yang saya mahu. Easter scarfer jadi misalnya terang manis dan sedap. Biar saya hias dengan taburan di atas dan siap. Baiklah, selamat menjamu selera. Wah, begitu banyak makanan sedap. Lihat sahaja mereka. Dan setiap satunya sangat luar biasa. Biar saya mulakan dengan ais hancur ini. Sangat berais. Wah, Wan Baril, Paris Berea, sangat hebat. Sekarang, mari coba ais krim coklat ini. Wow, ini susu Oreo dan coklat. Hebat, saya suka juga. Sekarang, lihat pencuci mulut itu. Biar saya cuba. Ia sama lazat seperti rupanya. Oh, pemenangnya? Pemenangnya adalah pencuci mulut gula kapas. Hooray! Terima kasih, saya menang. Sekali ini saya mahu beberapa waffle. Ia akan siap. Bukan masalah. Biar saya ambil mangkok dan tuangkan sedikit tepung ke dalam. Kemudian ebison yuknal berkarfa biji dan kemudian engkid gulai susu. Biar saya campurkan semuanya dengan teliti. Begitu sahaja. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam pembuat waffle. Ia akan jadi sangat hebat. Baiklah,
Biar saya tutup pembuat waffle dan tunggu. Oh, Jerome biasa. Entahlah yang lazat. Biar ais hamba sirap coklat ke dalam adunan saya dan gaul semuanya dengan baik. Oh, ye. Ia akan menjadi sangat lazat. Mari tuangkan ia terus ke dalam pembuat waffle. Tutup dan tunggu. Lihat itu. Oh, waffle coklat yang sedap. Oh, panasnya. Oh, biar saya letakkan semua waffle di atas pinggan dan taburkan sedikit gula serbuk. Sedapnya. Sedikit sirap coklat di tes. Sedikit beri biru dan beri hitam. Dan voila. Sedia. Itu hebat. Baiklah, waffle saya sudah siap juga. Saya rasa saya akan menang kali ini kerana waffle ini akan disertakan dengan jelly hubba-bubba. Biar saya tuangkan di atas waffle saya. Oh, ya. Sangat sedap. Hebat. Dan angin swederdekan. Beberapa raspberry tidak akan merugikan. Saya sudah siap. Bagaimana dengan awak, Liv? Baiklah, kar waffle saya berdamai bersiran serasan. Cara bisa menawar per yang akan semula. Cara berlabar sama Skittles. Begitu sahaja. Saya akan bahagikan mereka mengikut warna. Sekarang kita perlukan api. Biar saya cairkan Skittles itu. Hebat. Sekarang letakkan satu lagi di atas dan saya sudah bersedia. Baiklah, mari kita mulakan dengan waffle merah jambu yang cantik ini. Mereka kelihatan agak lazat. Baiklah. Sedap. Saya suka. Bagaimana dengan yang coklat ini? Oh ya, mereka juga agak sedap. Ada berin juga rayu. Dan bagaimana dengan yang ini? Mereka kelihatan agak membosankan. Baiklah. Tunggu, apa itu? Wah, apa ini? Sangat terang. Adakah itu Skittles? Hebat, kamu pemenangnya, Liv. Wah, hebat! Seronok, saya sayang awak. Sudah tiba masanya untuk koktail yang lazat. Boleh awak tangani? Sudah tentu. Mari kita masukkan semua yang kita ada. Coklat dalam pengisar. Begitu sahaja. Semua manisan yang berbeza. Di atas, kita ada sedikit sirap coklat. And Saturday is raw. To the founder of there you go. Semuanya sudah sip. Tuangkan ke dalam cawan. Katrusya tamat srulagla krim zishat. Eshren cocktail gershak chocolate was jasa berishterisha hiasan chocolate. Shazer warishak serasasi they add to the sludine. Itu sangat sedap. Baiklah, tiba masanya untuk saya membuat koktail saya. Saya akan mengisinya dengan beri dan susu yang lazat. Dan sekarang tutup penutup dan campurkan semuanya dengan teliti. Tuangkan koktail ke dalam gelas selepas itu. Sudah tentu. Lihat keindahan itu. Water bisen turun di atas. Seberang kita menghias koktail itu dengan hati yang cantik dibuat daripada serbuk. Betapa manisnya hasilnya. Hebat. Ia comel. Sekarang giliran saya. Koktail kita akan menjadi berwarna-warni. Saya akan letakkan lapisan demi lapisan warna yang berbeza untuk koktail saya. Lihatlah itu. Bukankah ia sangat terang dan cantik? Saya suka. Dan saya ada 2 daripadanya. Si Cranks may tuang ka, white cream tester, dan saboran sudah tentu. Oh ya, dan jangan lupa tentang pelangi di atas. Saya berjaya. Kita sudah bersedia. Mereka semua menakjubkan. Mari kita mulakan dengan yang ini. Saya suka hati di atas ini. Oh ya, ia sangat comel. Dan ia agak sedap. Baiklah, biar saya cuba yang pelangi sekarang. Biar saya cuba pelangi itu sendiri dulu. Ia manis.
Dan coklatnya juga sedap. Dan lihat bom coklat dan gula-gula ini. Sangat sedap. Keindahan coklat. Ya, ini adalah pemenang kita. Ya, akhirnya. Tepukan kemenangan saya. Yeay! Adakah Anda suka video kami? Jadi, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.